Selamat pagi semua and very good morning to everyone. Salam sejahtera juga. Jadi sesi hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya dalam dual language ya kalau sesiapa. Jadi saya akan jadikan sesi ini sebagai sesi santai. Ya. Jadi sambil belajar, sambil kita boleh juga menjadikan sebagai sesi rangkaian juga. Ya. Okey, sebelum tu saya ingin bentangkan. Jadi sesi hari ini we will cover on Notebook LM. Okay, Notebook LM adalah salah satu tools AI which is very helpful in term of doing the research, in term of doing the summarization and so on. Okay, dan nama saya Devagi Selvamani and saya salah seorang manager di Avantech di mana saya sedang uruskan bahagian unit ataupun unit latihan dan juga saya juga berperanan untuk mengekalkan status Google Authorized Training Partner untuk Avantech. Ya. Okay, seterusnya kalau tuan-tuan tengok dekat slide ni, dekat sini ada tiga aspek ataupun tiga bahagian yang pertama sekali itu adalah why. Okay, dan kedua adalah what and how. Okay, kita start dengan problem statement dulu. Ya, kita start dengan problem statement dulu. Jadi yang problem statement tu kita start dengan why itu. Okay, why to extracting insights from dense information sources. Okay, maksudnya I would like to talk about common challenge lah. Kan ada ada halangan yang kita selalu hadapi ya, macam dealing with dense information ke ataupun I pernah rasa macam boleh tak you can try to reason it yourself. How many of you have ever felt overwhelmed, macam terlalu banyak data tu tapi susah untuk nak combine ataupun nak summarize the documents daripada pelbagai data di mana data tu semuanya berselerak. Kan? Jadi kalau begitu mungkin dalam bentuk stack of research papers ke atau mungkin dalam meeting yang lengthy ke. Okay? Jadi it's nak katakan about the information that we have, it's a huge drain on our time and our resources, right? So that's the core problem that these slides address. Okay, so and then what we say that so the next, like you are seeing here, summarizing disparate information and then we have to draw the insights from complex data. That means we have to nak dapatkan summary daripada data, nak dapatkan analisis daripada data. Lepas tu selepas kita dah buat penyelidikan tu, kita nak share carian kita kepada orang lain. Bagaimana kita boleh buat dengan satu tool yang amat berguna. Okay. Selepas tu saya akan tunjuk kepada satu lagi. Okay, research tool tu saya akan, sebelum saya deep dive into research tool tu, kita kena tahu bagaimana research tool akan membantu kita. Kan? Sekejap. Okay, jadi speaking about the AI powered tools, research tools, ini akan mengurangkan seperti pengurangan mendadak, okay? Pengurangan mendadak dalam masa dan kos tenaga kerja kita, dan selain daripada itu dia juga boleh meningkatkan ataupun meningkatkan ketepatan dan kualiti wawasan, ya. Dan selain daripada itu boleh dikatakan sebagai predictive analytics and forecasting, di mana maksudnya analitik ramalan dan peramalan boleh menjadi lebih lancar bila kita guna tools AI powered tools, ya. Okey. Dan seterusnya kita akan jumpa, okay, kita dah menyatakan semua problem statement all this while, and then how is this going to be overcome, right? Okay, speaking about the overcoming tu, kita akan penyelesaiannya adalah Notebook LM dalam Google Workspace. Okay, kalau puan-puan yang
sekiranya tuan-puan dalam bawah MyGov.UC, kalau MyGov.UC ni, kalau kementerian-kementerian tuan-puan ni di bawah MyGov.UC, maksudnya tuan-puan sudah ada notebook LM di Google Workspace. Ya, kita mengatakan ada dua jenis notebook LM. Satu notebook LM yang versi standard, maksudnya versi percuma lah. Kan, kalau versi percuma tu tuan-puan boleh guna dengan personal Gmail. Okay, personal account, Google account. Kalau tuan-puan ada enterprise account untuk Google, maksudnya tuan-tuan boleh guna notebook LM Plus. Ya. Jadi apakah penyelesaiannya? Kita semua telah melihat bagaimana AI sedang it's changing our work style kan, our working style. Lepas tu dan notebook LM ni akan membawa a power which maksudnya dia akan bawa a straight power terus ke tempat anda sedang bekerja lah. So, ia juga akan mengubah apa yang dahulunya mungkin ada tugasan manual ke seperti itu, yang mungkin ada yang tugasan yang membosankan juga. Ya, jadi dengan satu klik sahaja melalui notebook LM tu, tugasan itu akan menjadi sangat mudah. Ya, selain daripada itu, dengan notebook LM ni kita boleh kata macam seperti insights ataupun ringkasan boleh dikuasakan oleh AI hanya dengan satu klik juga di notebook LM. Jadi ini akan menjadikan proses memahami dan juga menggunakan maklumat menjadi lebih cekap dan juga lebih pantas, lebih efisien. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi ini boleh dikatakan sebagai satu game changer, ya, satu game changer di mana sesiapa sahaja yang bekerja dengan banyak teks. Jadi sesiapa juga boleh menjadi bekerja dengan lebih efisien dengan adanya bantuan notebook LM. Okey, dalam kerja harian tuan-puan. Okey, selain daripada itu, saya akan pergi ke slide seterusnya. Okey, slide seterusnya tuan-puan ada tengok apa paparan interface, tapi yang ini adalah paparan interface yang kita dapatkan daripada Google, tapi nanti saya akan tunjukkan paparan interface dengan demo semasa, ya. Okey, jadi notebook LM dia dia akan transform your research. Maksudnya dia akan memperkasakan penyelidikan dan penulisan tuan-puan. Selain daripada itu, ia adalah salah satu alat AI yang mempercepatkan keupayaan anda untuk mencari dan juga buat summary dan juga boleh memahami maklumat ataupun memahami sesuatu konteks. Dan jadi kesemuanya dalam konteks di mana akan berada di dalam konteks pangkalan pengetahuan organisasi tuan-puan terselamat. Maksudnya dia akan oleh Google. Setiap satu information tu tidak akan terdedah kepada dunia OpenAI. Ya. Seterusnya, notebook adalah seperti apa saya telah mengatakan sebelum ni, notebook adalah anggota Google Workspace, ya. Sudah ada dalam Google Space, tapi sebelum ini aplikasi notebook LM dijadikan sebagai aplikasi yang berbayar. Tapi dalam awal tahun ini, notebook LM telah dijadikan sebagai satu aplikasi yang digabungkan dalam Google Workspace, di mana tuan-tuan by all means you can use it. It's with your enterprise subscriptions. Ya. Okay, seterusnya tuan-puan nampak key features. Okay, key features sebelah sini. Okay, key features ni with dengan notebook LM ni you can quickly get up to speed or dense or complex reading material lah, nak dikatakan seperti itu. So maksudnya tuan-puan boleh memuat naik, upload 50 sumber, 50 sources dalam pelbagai format, termasuk laman web, it can be YouTube videos, it can be a text, it can be a PDF format, it can be any kind of formats from be it a slides, be it
Google Docs. It can be, you can extract the information right from the Google Drive. Okay, jadi anda juga boleh mencipta gambaran keseluruhan. Maksudnya boleh dapatkan overview ya, tidak kira audio overview ke ataupun video overview, untuk mendengar ringkasan. Kalau audio overview tu maksudnya kita akan mendengar ringkasan. Kalau video overview tu tuan-tuan dapat melihat, menonton ringkasan dalam bentuk video ya. Jadi ini akan menggesa semua sumber anda sekaligus untuk mengumpul insights, intipati ya, mengumpul insights dalam dan juga menjana kandungan baharu daripada sumber-sumber yang tuan-puan telah bagi kepada ataupun kita feed Notebook LM. So basically Notebook LM menjadikan kerja tuan-puan lebih pantas, bijak dan juga efisien ataupun cekap. Ya, okey, seterusnya kita akan sambung juga dengan key features. Ya. Okay, key features yang seterusnya adalah seperti tuan-puan boleh create notebook LM tu dalam macam you can give them access, maksudnya ada relevant document. Okay, ada relevant document seperti yang ini adalah salah satu contoh saya dah bagi kat sini, macam onboarding, product information, class topic. Okay, kalau ikut kat ministry tu, kalau ministry ada pekeliling, ada dasar, okay, pelbagai dasar. Kalau nak dapatkan ringkasan tu, bagaimana nak dapatkan ringkasan? Daripada kalau katakanlah kalau tuan-puan sebelum belum ada dunia AI ni, tuan-puan akan kena, sekiranya ada dalam 10 documents sumber tu, tuan-puan kena tengok satu persatu nak dapatkan insights daripada dokumen-dokumen tu kan, kalau secara manual ya. Tapi sekarang dengan adanya AI assistant seperti Notebook LM, Notebook LM akan memberi akan dapatkan akses daripada pelbagai sources itu. Okay, lepas tu dan dapat menubuh satu nak cakap seperti satu institusi yang amat knowledgeable ya. Yang itulah salah satu key features juga. Dan seterusnya dan terusnya kita akan cover bahagian key benefits. Key benefits adalah seperti keeps your data private and secure. Kalau speaking about this ya, how it can keep your data secure and private. Seperti kalau sekiranya tuan-puan menggunakan enterprise account, Google account, dan semua data akan dilindungi dalam satu domain. Tidak apa kalau prompt tu, setiap prompt tuan-puan gunakan untuk nak dapatkan maklumat daripada Gemini ataupun Notebook LM, tetap tidak akan terdedah. Maksudnya there's no leakage will happen. That means it will not exposed to the open AI. Open AI tu memang it's not safe anymore. So benda-benda confidential tu memang akan, kalau guna enterprise, maksudnya Google, sejak Google masuk kepada AI journey, Google dah ada simpan polisi dia. Maksudnya Google tidak akan menggunakan data klien untuk melatih, to train the Gemini, to train the what do we call it, the machine learning. Tidak akan menggunakan data tidak akan digunakan untuk melatih model Gemini. Jadi dia akan tetap akan jadi private dan juga secure. Lepas tu grounded in information you trust. So accuracy ada, transparency ada, trust ada, sebab ini adalah berdasarkan sumber-sumber yang tuan-puan bagi kepada Notebook LM. Jadi sekiranya informasi itu adalah sahih dan sah, dan setiap satu outcome yang tuan-puan dapat pun sah juga. Ya. Lepas tu from information to insights in a snap. Jadi dari informasi dia jadi insights. Kita boleh dapatkan key highlights. Kita boleh dapatkan call to action. Kita boleh dapatkan summarization. All this can be it's like dia akan just dengan satu klik sahaja, semua benda ni akan menjadi sangat mudah. Ya. Lepas tu multimodal dan multilingual. Multimodal tu maksudnya dia boleh access teks, graph,
image, audio dan juga video. Jadi tidak ada masalah, tidak ada nak cakap features tu memang tidak terhad. Dia tak terhad. Dia memang nak katakan dia memang it's a multi-talented lah, something like that, multimodal. And then speaking about multilingual tu, dia boleh access, it can take the sources which is in any kind of languages, but obviously there has to be what has been accessible right now. Like more languages can be seen in future, but at the moment, you know what is the best part? Best part is Notebook is able to extract the information PM. Dia boleh mengambil data dalam bahasa Melayu dan juga boleh translate kepada bahasa Inggeris. Dia juga boleh access data dalam bahasa Inggeris dan juga boleh translate dalam bahasa Melayu. Even output juga, output audio ke output video pun boleh juga dalam bahasa Melayu. Bukan sahaja bahasa Melayu, bahasa yang banyak sangat bahasa di dunia ni boleh juga dia boleh buat. Ya. Okey, itu je bahagian key benefits yang kita nak cover. Seterusnya, kita akan tengok how to extract digestible insights using Notebook LM. Jadi how it works tu, okay, first tu kita akan upload. First tu dia tidak akan keluarkan maksudnya, okay, nanti saya akan tunjuklah kalau tidak ada sumber, bagaimana kita boleh keluarkan output daripada Notebook LM. Saya akan tunjuk demo tu. Okay, satu, ini adalah cara-cara di mana simple cara-cara yang I tengah tunjuk dalam slide pembentangan saya. Okay, upload sources tu, tuan-tuan boleh memuat naik sources seperti website, slides, docs, PDFs, teks, audio, semua tu up to 50 sources. Okay, tuan-puan, saya kena bagi pengetahuan mesra kepada tuan-puan. Kalau tuan-puan menggunakan Google Personal, kan, kalau akaun Google Personal, ini adalah hanya untuk notebook yang versi percuma ataupun versi standard, di mana tuan-puan boleh menggunakan 50 sources dan juga 500 patah perkataan untuk sources tu. Yang tu untuk yang versi percuma ya. Kalau tuan-puan berada di bawah payung MyGov UC tu, tuan-puan sudah ada Notebook LM Plus ya. Kalau Notebook LM Plus tu, tuan-puan boleh menggunakan 300 sumber, yes, all the multimodal sources. Lepas tu yang patah perkataan tu 1,500 boleh to be fed to Notebook LM. Lepas tu tuan-puan dengan sumber-sumber yang sedia ada tu dah masukkan dalam Notebook LM, tuan-puan boleh check with your sources, make it a conversational, make it sebagai perbualan dengan Notebook LM untuk dapatkan insights, ya, untuk dapatkan intipati daripada sources-sources yang tuan-puan dah bagikan kepada Notebook LM. Lepas tu kita boleh hasilkan audio overview. Lepas tu boleh dapatkan briefing docs, boleh jadikan mind map, boleh jadikan report dan juga boleh jadikan flashcard semua tu. Jadi tuan-puan, please stay tuned so that next I'm going to show you the live demo. Ya. Yeah? Okay, the live demo. So sekarang saya akan tukar ke so that is the end portions of my slide pembentangan. Okay, resources pun nanti Shira, will we share the slides to them later on? Okay, jadi nanti masa sesi penghujung No, we will share the slide together dengan insert. Okay, I got it. Okay, so tuan-puan akan dapatkan slide pembentang ini sekaligus dengan sertifikat. Okay. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, tuan-puan silakan hantar soalan tuan-puan dalam Q&A ya. Okay, so tuan-puan, so let's go to the Notebook LM. I'll be showing where you are able to locate Notebook LM. So first of all, tuan-puan, sila buka satu tab daripada browser tuan-puan. Bila dah buka satu tab ni, you dah buka tab kan? Okay, selepas dah buka tab tu, tuan-puan nampak tak? On your right, make sure you have logged into your enterprise account. Okay, kalau let's say kalau tuan-puan guna kementerian punya ya. Okay, make sure you have logged into your kementerian account. Selepas tu tuan-puan nampak tak ikon waffle sebelah next to your name kan? Ada ikon waffle. Dalam waffle tu, di sinilah tuan-puan akan jumpa aplikasi-aplikasi yang menjadi anggota Google Workspace. Ya.
Okey, jadi di mana tuan-puan boleh jumpa notebook LM? Just scroll down. Lepas tu, di situlah tuan-puan boleh jumpa notebook LM. Sebelah sini ya. Okey. Sekarang tekankan je notebook LM. Okey, dan just bagi sedikit masa untuk load. Kalau tuan-tuan, kalau yang ni pun ikutkan kalau connection tu macam connection slow tu mungkin akan ambil masa yang agak lama. Okey, selepas buka tu tuan-tuan ada yang di sini saya memang ada kalau tuan-tuan guna notebook LM buat pertama kali tu memang tidak ada tidak akan nampak lah tiles macam ni ya. Jadi tuan-tuan boleh start guna yang pertama tu, yang create new book lah. Tuan-tuan akan nampak create new book dulu. Okey, kita create new notebook. Selepas tekan create new notebook, tuan-puan, okey, tuan-puan akan nampak satu dialog box like this. Okey, it will ask you add sources. Okey, add sources dalam bentuk apa? Bentuk tu boleh dalam upload sources tu. It can be any kind of files. Here dimension supported files adalah PDF, TXT, Markdown, audio, any kind of files. Jadi bila tuan-puan tekan choose file, right here, tuan-puan akan nampak option seperti tuan-puan, kalau tuan-puan guna, saya tengah guna Google Chrome. Okay, kalau tuan-puan guna Windows ya, jadi dia akan tunjuk dari all the possible location for you to locate the files, seperti C drive ke, desktop ke, semua tu dia akan tunjuk. Ya, tuan-puan boleh juga dapatkan file daripada Google Drive juga. Okay, masukkan je. Yang ni dah boleh dalam bentuk file seperti slide boleh, doc boleh, ya. Okey, selain daripada itu tuan-puan, dekat sini daripada Google Workspace terus ke Google Drive. Jadi tuan-puan boleh dapatkan file multi-modal daripada sini, jadi dalam, kalau ikutkan Google Drive tu ada My Drive, ada Share Drive, ada Start, semua tu tuan-puan boleh dapatkan daripada sini. Okey, lepas tu tuan-puan boleh je tengok dekat, okey, tak apa, I've exited that part. No problem. Kalau ada exit yang first time termasuk tu, exit pun tak payah risau, sebab walaupun dah exit, kita akan masuk ke your first interface sebelah sini. Okey. Yang ini tuan-puan akan jumpa 3 panel lah. Satu panel kat sebelah kiri ni sources, di mana tuan-puan kena feed the notebook LM. Kalau tuan-puan di sinilah add tu. Jadi samalah dia akan keluar macam tadi tu. Okey. Dan boleh masukkan link website, boleh masukkan link YouTube, dan juga boleh masukkan copy text. Seperti apa saya bagi tahu yang masa saya sedang buat slide pembentang saya. Kalau guna Enterprise Notebook LM, tuan-puan boleh masukkan 1,500 perkataan di sini. Ya. Dan kalau notebook LM tu, kalau versi percuma tu sebanyak 500 perkataan. Ya. Okey. Dan sebelah, jadi kalau tuan-puan, okey, katakanlah tuan-puan memang tidak ada sumber apa-apa, jadi tuan-puan just nak try sahaja. Tak apa, saya nak try dulu, memang tidak ada sumber lah, memang tak ada idea apa nak masukkan kat sini kan. Boleh je pergi ke Discover. You go to the Discover and then you let Notebook LM know that what you are curious about. Okay, what you would like to know, just masukkan je. Okay, I would like to know. Okay, and I would like to know about Notebook LM ataupun about Gemini, Google Gemini. Okay, minta je Google Gemini daripada mana? Daripada web ke atau daripada Google Drive? Okay, katakanlah boleh ada Google Gemini and the capabilities. Santai-santai lah ya. Okay, and then just submit sahaja. Yang ini sekiranya tuan-puan tidak ada sources, ya, kita minta notebook LM, you go and find, okay, notebook LM, you go and find all the sources which is related to Google Gemini. Jadi dia pun akan dapatkan sources ya, seperti select all sources. Okay, dekat sini dia dah siap bagi sources tu. Sekarang ni, ini adalah masa untuk tuan-puan review. You review which sources you would like to use. Okay, tuan-puan rasa, okay, I nak tengok. Kalau nak guna semua pun boleh. Kalau tak nak, tuan-puan boleh je uncheck the sources which you don't want to use it. Okay, katakanlah I nak guna semua tu. Okay, just leave it as it is and then import.
Okay, import. So when you click import, all the sources will be imported. Ya, sebelah kiri. Jadi ini adalah panel di mana tuan-puan akan masukkan sumber sebelah sini. Di sini pula dalam panel kedua tu, panel tengah-tengah tu, tuan-puan akan start dengan prompt. Tapi by default, tuan-puan, I would like to give a gentle reminder. By default, the moment you pick Notebook LM with all the informations right here, by default, it will start to create a short summary about the information that you have fed to Notebook LM. Jadi, ini adalah satu summary atau satu rumusan yang dibagi oleh Notebook LM daripada sumber-sumber yang tuan-tuan telah bagi kat dia. Yang ni pun semua bukannya bukan saya yang dapatkan. Saya suruh Notebook LM untuk discover. Jadi Notebook LM pun di-discover. Lepas tu dibagi kita dah buat option apa yang kita nak, kita masukkan juga. Lepas tu dia bagi short summary. Jadi selepas dia dah bagi short summary kan, tuan-puan boleh je masukkan dalam save to note. Masukkan je save to note. Ya, save to note. Lepas tu dia akan jadikan dia jadi pula satu note. Ya. Lepas tu tuan-puan nak tanya lagi, you would like to ask more questions about Gemini AI, by default tuan-puan boleh je jumpa some prompts which have been recommended, suggested by Notebook LM as well. Tengok sebelah start typing tu, bawah start typing tu, tuan-puan boleh nampak sebelah sini. Tu dia. Ya. Okay, dia dah start bagi suggestion. Okey, kalau tuan-puan terpulang kepada tuan-puan, kalau di mana sama ada tuan-puan nak guna prompts yang telah dibagi oleh Notebook LM ataupun tuan-puan boleh je lah start type apa-apa question yang tuan-puan nak tanya Notebook LM ni. Selepas dah tanya, dia akan bagi dalam bentuk, kalau tuan-puan tanya sini, response tu, outcome tu dalam bentuk teks ya. Okey, katakanlah tuan-puan tak nak dalam bentuk teks. Kalau tak nak dalam bentuk teks tu, tengok sebelah kanan tu, yang paling kanan tu, tuan-tuan ada nampak output seperti audio overview, video overview, mind map, reports, flashcards and quiz. Ya, okey. Salah satu lagi, sebelum saya deep dive tentang features ni, yang paling penting ni saya ingin memperkenalkan settings ni. Kalau tuan-tuan buka settings tu, tuan-tuan boleh nampak output language. Ya, output language. Tekan je output language ni. Tuan-tuan bila buka je, tuan-tuan akan nampak default. Ya, default. Default maksudnya dia it will only gives you output in English kalau default. Okay, katakanlah tuan-tuan nak dapatkan output tu dalam bahasa Melayu. Ya, boleh je. Okay, tekankan bahasa Melayu, boleh je. Okay, jadi semua sekali dia akan Melayu. Mana Melayu? Sekejap ya. Malay. Aida ni. Tu dia. Sorry. Okay, Melayu. Jadi tekan save. Okay. Jadi selepas ni, okay, for example how do Gemini models integrate function calling for complex? Okay, tekan je lah kan. Tuan-tuan tengok output dia dalam bahasa Melayu. Tunggu sebentar. Dia akan ambil masa sedikit sebab kan dia akan kena go through all the itulah dia respons dia. Okey, cuba tengok dia. Let's say sepemodelan Gemini mengintegrasikan. Jadi dia akan bagi respons dalam bahasa Melayu. Ya. Okay, katakanlah tuan-puan, how if I set it back to English? I set it back to English. Okay, I set it back to English. Maksudnya yang default lah tu. Ya, default to English. Okay, save. Okay, jadi selepas ni kalau any output kan dia akan keluar dalam bahasa Melayu ya. Bahasa Inggeris. Okay, tapi we also can do another kind of settings, another tetapan di mana kalau tuan-tuan tengok audio overview dengan video overview, tuan-tuan nampak tak dia ada icon pencil tu, icon pen ataupun pensel lah ya. Kalau tekan itu,
Okay, kita nak dapatkan audio overview. Tuan-puan, when you get the output tu dalam bentuk podcast tau. Podcast yang which is very menarik, sangat menarik. Very interesting. So kalau I ask dekat sini pun, walaupun kita dah set dekat default tu kita dah set bahagian ketetapan language tu kan, kita dah tetapkan sebagai English default lah. Tapi dekat sini, walaupun dah tetap kat bahagian general tu, tapi bila nak dapatkan audio overview tu, tuan-puan nak dapatkan dalam bahasa Melayu tu, boleh je. Okay, kita boleh tukar ke Melayu. Bahasa Melayu. Okay, dan selain daripada ketetapan language, kita boleh juga dapatkan format nak deep dive ke, nak dalam bentuk brief ke, bentuk kritik ke, ataupun bentuk debate. Yang ini adalah fungsi-fungsi baru ya tuan-puan. Kalau nak ikutkan, kalau fungsi-fungsi ni sebelum ni memang tidak ada fungsi ini. Sekarang itulah kita cakap ni seperti roll out. Maksudnya setiap kali ada perubahan berlaku. Ya, roll in. So technologies are rolling out. Jadi kita belum tentu lagi apakah fungsi-fungsi yang terbaru lagi kita tahu. Jadi these things are becoming extraordinary in fact. Okay, jadi for example, kalau Melayu dah tetap bahasa kita dah tetap, lepas tu I nak jadikan dia sebagai satu bentuk kritik. Okay, kritik. Lepas tu dia siap bagi pilihan untuk kita nak jadikan shorter ke atau nak jadikan default. Boleh je. Okay, I nak jadikan default lah. Boleh je. Okay, lepas tu generate. Generate. Okay. Dia akan mengambil masa sikit sebab audio overview kan, dia akan pergi, dia akan explore all the sumber yang kita dah bagi tu. Okay, buat sementara menunggu tu, saya akan keluarkan audio dalam bahasa Inggeris juga. Okay. Satu lagi overview dalam bahasa Inggeris. Yang samalah. Brief. Brief. Kritik ke, deep dive ke. Okay, I jadikan deep dive lah. Deep dive dalam bahasa Inggeris. Yang ni I jadikan shorter atau longer lah, yang longer. Okay. Okay, generate. Okay, biar di generate, dia akan generate lah, ambil masa sikit. Okay, dan selain daripada itu tuan-puan, okay tak apa, saya akan tunjuk nanti bila kita dah ada output tu, saya akan terangkan satu persatu. Okay, selain daripada itu tuan-puan nampak tak mind map tu sebelah sana? Okay, kita tekan mind map. Mind map pun dia akan ambil sedikit, tak lama lah, mind map tu sekejap je. Okay, it's very fast. And we have a video overview as well, I will show it shortly. Okay, kita tengok sebelah mind map tu dalam based on 10 sources. Maksudnya dia akan ikutkan based on 10 sources. Tuan-puan ada pilihan untuk uncheck sources yang tuan-puan tak nak. Ya, boleh ya. Kalau uncheck tu dia akan based on the sources that you provide lah. Okay, kita boleh uncheck je sources yang tak nak tu, boleh je. Ya. Okay, tu dah siap dah. Okay. 1 minute ago. Jadi kita based on 10 sources tu, tuan-puan boleh nampak tu mind map dah create. Tapi mind map tu bukan ibarat mind map yang kita selalu imagine Mind map tu macam kita buat dekat dekat universiti ke, dekat sekolah ke. Mind map tu bukan macam tu. Mind map tu dia lain sikit. Dia macam side map tu. Ya. Okay. Sebelah sini tu dia. Nampak ya mind map? So when you see this kind of icon, that means it shows that you are able to expand it. Okay, so just expand je. Bila expand tu, dia jadi macam ni pula. Lepas tu ada juga kalau boleh expand, boleh je expand. Expand lagi. Ya. Lepas tu tanpa boleh je drag macam ni. Okay. Okay, jadi yang ni dah terhad dah. Tu je. Okay. Then you can expand further. Ya. Dekat sini pun boleh je expand. Ya, tuan-puan. So ini adalah bentuk mind map yang dikeluarkan oleh Notebook LM. Ya, okay. Lepas tu tuan-puan rasa, okay, this information is very useful, memberi manfaat kepada saya. Jadi kita rasa, tuan-puan rasa tak? Kalau konten ini good content, tuan-puan bagi je good content. Kalau tuan-puan rasa bad content, bagi je bad content. Ini akan membantu pihak Google untuk kalau good content, mungkin dia akan maintain and then it will try to bring in more features like this. Kalau bad content, tuan-puan rasa bad content lah, not up to my part of expectation,
Definitely, I mean, this is individual opinion. We have no rights to tell who is apa tak bagus, betul kan? Jadi cakap, okay, ini tak bagus lah for my ni, okay, bagi je bad content. So ini akan membantu pihak Google untuk meningkatkan kualiti notebook LM. Ya, jadi by all means, please choose your options. Then tuan-tuan boleh je download the information. So there we go, we have the mind map downloaded. Okay, selain daripada itu, okay, I keluar. Then okay, let's say I want to go back to where I can see all the options kan. Kena tekan studio. Okay, setiap kali bila dah ada jumpa outcome kan, just balik ke studio. So tuan-puan boleh jumpa dengan audio, video, mind map, reports and so on. Okay, let's see kalau dah ada audio tu dah ada ke belum. Okay, belum ada kan, tak apa. Okay, while it is generating the audio, let's look at the video overview tuan-puan. Okay, video overview pun ada pilihan juga. Okay, kita tekan sebelah sini di mana ia membenarkan kita untuk buat tetapan untuk bahasa. Ya, bahasa pun boleh juga, English ke, Melayu ke, apa-apa language pun boleh juga. Yang dekat sini pun kita boleh nampak lah ada language pun dia terhad juga. Dia bukan, tidak ada semua bahasa sebenarnya. Okay, sebab bahasa tu banyak sangat di dunia. Okay, tapi bahasa-bahasa tu akan dibawa oleh pihak Google nanti. Okay kan, yang ni semua kan rolling out. Okay, what should the AI focus on? Okay, yang ni pun kita boleh bagi more informations. Kalau tak pun biarkan dia empty, lepas tu kita generate. Okay, kita generate dalam bahasa Melayu ke atau any languages. Okay, so I generate. Okay, so let it to generate. And then agak lama juga ya. Okay, selain daripada itu, kita akan tengoklah apa outcome yang paling cepat seperti quizzes. Okay, daripada sini kita boleh create quizzes juga. Kita tengok dekat bahagian di mana kita boleh buat tetapan. Jadi quizzes ni kita nak jadikan dia fewer ke, number of questions tu fewer, standard or more. Okay, ataupun dan level of difficulty kita boleh jadikan easy, medium dan hard juga. Jadi I biarkan dia standard dan juga medium, I generate. So I generate the quizzes. Sometimes quiz will take a shorter time to be compared with the video and audio, right? And hopefully it generates fast. Okay, maybe I can try to limit my sources. I try to limit my sources and then I ask for flashcards. Flashcard pun sama juga tuan-tuan. Flashcard ni kita boleh number of cards pun sama juga. Berapa number of cards, standard ke, more ke, dan level of difficulty pun standard ke, easy ke, hard ke. Okay, let me just go with the easy and then we generate. So I'm generating here. So let's see if there is anything that already generated. Okay, so it is generating flashcards based on 6 sources here. That means not based on 10 sources because just now I dah uncheck ya. Ada uncheck beberapa sumber yang saya dah feed kat sini untuk cepatkan proses jana notebook LM tu dia. Okay, Gemini quiz. Okay, let's look into the Gemini quiz. Okay, tuan-puan, itu dia Gemini quiz tu. Kita minta untuk, kita set standard kan. Jadi standard tu dalam 10 questions tu dia siap dengan, saya jadikan besar, expand the viewer. Lepas tu dia dah siapkan dengan question. All this based on the information you have fed in notebook LM. Dekat sini ada ABCD, dia siap bagi hint juga. Lepas tu kita boleh tekan next. Ada juga question dekat next lagi. Jadi this is something like tuan-puan rasa, katakanlah tuan-puan ada onboarding kan, ada staff baru masuk. Jadi tuan-puan nak bagi satu it's like you are try to give like a self study for the staff yang baru kan. Tuan-puan boleh bagi je all this information and create one quizzes for them, right? Quizzes for them to try on, right? Okay, so then you are also able to, let's go back to the studio. Okay, and you're also able to, dah ada flashcard dah, sekejap ya, I pergi ke quiz tadi tu. Quiz ni pun bolehlah di-sharekan, boleh share. Dan juga selain daripada itu tuan-puan,
You can also share di mana you can also I will come back to the flashcards, and also I will come back to the audio overview ya. Okay, share, bila tuan puan share ni, tuan puan boleh je share kepada rakan sekerja tuan puan ya. Okay, dah share, lepas tu nak hantar note pun boleh je, welcome note ke. Okay, masukkan je lah welcome note, and then tuan puan ada juga option pilihan untuk tuan puan nak, tuan puan nak sharekan the whole notebook ke ataupun chat only. Kalau chat tu chat je lah dia akan keluar. Kalau notebook only dia macam ni, secara keseluruhan tuan puan akan share kepada dia. Bila dia share itu tu tekan send je, lepas tu pihak penerima tu akan dapat notifikasi, dan then they will be able to explore all the information you have provided to Notebook LM. Okay, bila dah share tuan puan, katakanlah dah share dah seminggu ya, biasanya analytics tu dia akan keluar kejap. Kalau tuan puan jumpa analytics sebelah share tu, analytics tu, okay, right now there's no analytics because I just created this, and then if you really see this, to see analytics, this notebook needs to be shared with at least 4 other users and have some chat activity within the past 7 days. Jadi must be fulfilled into this criteria in order to see the analytics. Jadi nanti tuan puan dapatlah jumpa, dah berapa orang dah tengok Notebook LM ni, what kind of activities can be seen yang tu dalam bahagian analytics. Okay, now let's focus on our audio overview ya. Okay, kita dah ada audio overview tuan puan, di mana ada audio overview. This is, kalau tuan puan nampak sebelah sini, 2 audio overview, satu dalam PM, satu dalam English kan. Okay, kalau biasanya tuan puan nampak tak dekat sini ada hand interactive mode, tapi di sini tidak ada interactive mode. Ini adalah audio overview dalam bahasa Melayu, ini adalah audio overview dalam bahasa Inggeris. Ya, okey, saya akan tunjukkan audio overview dalam bahasa Melayu dulu, dan saya juga akan menekankan why this English overview has this extra icon called interactive mode tu. Saya akan tunjuk nanti perbezaan nanti. Okey, sekarang let's listen to the podcast Okay, let's listen. Saya nak check test, boleh dengar tak? Dalam kalau sharing tadi tu boleh dengar? Kita pun tak ada. Tak boleh dengar? Ada yang komen tak ada. Okay, let me go back to my sharing. I think I have to include my sound. Tuan-puan, sebentar ya, sorry. Saya akan share sekali lagi, masukkan sound tekan dah to share audio, share the tab instead. Alamak, kena share tab. Okay, no mind, I will share the tab lah, senang sebab dia kata kena share tab. Jadi Gemini, okay, so I share. Okay, tuan-puan, tab ni ya, is it live? Notebook LM? Okay, tuan-puan, saya akan play ya. Okay, di mana ini ya? Okay, sini. Bahan-bahan berkaitan model AI Gemini dari Google. Selamat datang semua. Hari ini kita nak bincang sikit pasal bahan-bahan berkaitan model AI Gemini dari Google. Ya, kita ada tengok dokumentasi panggilan fungsi dia, sikit info latar belakang dan juga laporan teknikal Gemini 2.5 tu kan? Betul. Jadi fokus kita hari ini lebih kepada cara maklumat teknikal ni disampaikan dan macam mana penyampaian tu boleh diperkemas lagi supaya lebih senang faham dan guna. Okey, boleh? Nak mula kat mana dulu? Okey, perkara pertama yang rasa macam boleh diperjelas lagi ialah kaitan antara asas panggilan fungsi dengan sistem ejen yang lebih canggih tu. Maksudnya macam mana nak bergerak dari yang asas ke yang advance tu lah? Ya, betul. Dalam bahan-bahan yang ada, dokumentasi panggilan fungsi tu okeylah bagi asas yang baik. Tapi bila laporan 2.5 tu dah cerita pasal benda hebat macam Gemini Plays Pokemon
atau deep think, laluan atau contoh konkret macam mana pebangun nak guna panggilan fungsi asas tu untuk bina benda-benda macam tu. Okay, Tuan Puan, saya kena stop ya. Okay, Tuan Puan. Did you notice, Tuan Puan, yang apa audio output yang dikeluarkan oleh Notebook LM? Kalau Tuan Puan rasa, for me, I feel that dia memang capture all the information yang kita bagi. Jadi based on the information kita bagi tu, dia akan createkan satu podcast sekiranya Tuan Puan, okay, kenapa kita nak guna audio overview? Kadang-kadang Tuan Puan tak ada masa nak duduk untuk baca, kan tak boleh. Okay, tapi Tuan Puan boleh jadikan dia dalam bentuk audio overview. Jadi masa drive ke ataupun tengah buat kerja ke, masa in case kat sudut rumah tu ada benda office nak dengar tu, boleh je sambil buat kerja dekat dapur ke, boleh je dengar benda ni ya. Ataupun masa drive pun boleh je. You can listen to the audio overview as long as you are meeting the matlamat, you boleh capaikan matlamat as long as you listen to it. That means let's say for instance that you really have to do a job where you have to really read all the informations, and then the next morning you need to go and discuss in a meeting. Let's say lah nak buat satu discussion about this. Jadi tapi kalau nak buat persediaan tu mungkin tak ada masa untuk baca. Tak apa. Jadikan dia sebagai audio overview. Dengar je. Okay, dengar pun yang ni pun kita macam ni Tuan Puan. Multimodal kan? Kita pun learners, kalau ikutkan learners tu ada jenis seperti ni, what do you call it, they can learn better when they hear other people talk. Then there are people who are able to learn when they see the visual, and then there are people who are able to learn when they write or do the calculation and so on, right? So when we have different learning types kan, jadi Gemini LM, we can say that dia dah menepati semua requirement different style of learners. Ya, kalau siapa yang lebih canggih boleh capture dan boleh belajar cepat tu, okay, audio overview. Siapa yang nak macam jenis visual tu, pakai video. Ya, pakai flashcards, pakai reports. Okay, siapa yang nak more towards reading, then you just try to ask for the contents, make it a conversation, jadikan dia sebagai perbualan, bagi sebanyak mana prompts kepada Notebook LM untuk dapatkan insights daripada dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Notebook LM. Lepas tu, okey, tadi kan kita mendengar audio overview dalam bahasa Melayu. Okey, tapi sekarang ni saya nak dengar audio overview dalam bahasa Inggeris pula. Lepas tu saya nak bagi kenapa ada ikon macam ni ya. Okey, let's listen to the audio overview in English version. Welcome to the deep dive. Today we're tackling something, well, pretty huge. A really fundamental shift in artificial intelligence. It feels like one, doesn't it? It really does. We're kind of moving past that simple text box, moving into a world where AI isn't just answering questions. Right. It's starting to manage complexity. It executes multi-step plans, actually interacting with the real world. Exactly. Moving beyond just chat. It feels like we're entering the age of the sophisticated digital agent. And that's precisely the core focus for us today. We've dug into technical reports, developer docs, even some real-world case studies, and they all point to this transition happening like right now. Our focus is the Gemini family of large language models. Specifically the new ones. Yeah, specifically the recently released 2.5 Pro and 2.5 Flash versions, and the whole engine driving this leap, letting the LLM reach outside its sandbox and actually do things. That's function calling. That's function calling. It's the key. Okay, so Tuan Puan, okay, so now the podcast is playing, right? It's in progress, okay? Dia sedang berlangsung sekarang. Okay, and then I macam, I want to ask. I would like to interrupt. It's like interrupt them, their podcast, and I would like to ask the questions. So that is why kita ada interactive mode dalam untuk audio overview. Buat masa ni untuk BM tak ada lagi. Tapi pada masa akan datang untuk BM pun dia akan keluar. Tapi buat masa ni hanya untuk audio overview English sahaja ada icon interaktif. Maksudnya kita raise hand lah, kita nak tanya soalan. Okay, saya akan tunjuk and then tuan-tuan tengok ya. While it's playing, while this is playing, and then I will interact from here. Okay.
Okay, so our mission today is pretty clear then. We need to unpack this shift. Okay, kat sini ya. Welcome to the deep dive. Today we're tackling something, well, pretty huge, a really fundamental shift in artificial intelligence. It feels like one, doesn't it? It really does. We're kind of moving past that simple text box, you know, moving into a world where AI isn't just answering questions. Right. It's starting to manage complexity. It executes Sekarang multi-step tuan-tuan plans, saya akan actually join interacting with the real join. world. Exactly. Moving beyond Tengok just tengok dia chat. punya It feels like we're entering the how age to of the interact, sophisticated. Oh, hey there, how can we help? Hi. I have a questions to ask you. How do Gemini models integrate functions calling for complex and agentic tasks? Hi, we love that you jumped in with a question right away. That's a perfect question, actually. It's exactly where we're headed. And that concept, function calling for agentic tasks, is the absolute core of the show today. Okay, let's unpack this a little right now. Essentially, function calling is the bridge. It lets the model connect its language smarts to external tools and APIs. Right. Instead of just generating text, the model determines when to call a specific function. And it figures out the Okay, tuan-puan perasan tak? Okay, dia akan change conversation dia mengikut soalan kita. Bila kita join, dia akan stop, dia akan cakap, somebody would like to jump in, somebody would like to join our conversation, kan? Lepas tu dia akan tunggu untuk kita tanya soalan. Bila kita tanya soalan, it will try to analyze our question, and then based on that, it will provide the answers. Okay, yang tu je lah. Yang apa, we would say it's like a it's very interesting, in fact. Yeah, very interesting. I mean, it's kind of like we're actually toying around in Notebook LM. Okay, jadi it's something like a laman permainan lah untuk kita nak explore banyak-banyak tu. Yeah, okay. Dan selain daripada tu, kita ada Gemini flashcard. Tadi saya dah tunjuk Gemini quiz kan. Okay, Gemini flashcard ni dalam bentuk macam ni. Okay, tuan-puan, sebelah sini tu tu dia. I besarkan ya. Okay, okay, dekat sini. What model architecture is used for the Gemini 2.5 series? The flashcard tu I tanya dalam bentuk easy. Jadi memang easy lah question dia. Jadi C answer. Tu dia answer dia. Okay, boleh je minta je dia explain. Okay, dia siap explain juga dalam chat. Okay, so look at this, how versatile Notebook LM, like it's not really limiting to one. It gives you more options for you to explore. Okay. And then, so you will see about questions here. So there are 50 flashcards. Kalau tuan-puan tengok sebelah sini, okay, ada 50 flashcards. Jadi kita ni dalam flashcard keempat tu, boleh juga restart. Okay, and then you can see the answers and so on. And then you get Notebook LM to explain every single answers which have been provided by Notebook LM. Okay, okay. Jadi next. And then how is this going to, the last option, tuan-puan, just back to, always remember, be back to the studio in case you dah macam rasa dah selesai tu. Okay, and then let's look at the video overview, tuan-puan, sebelum saya masuk reports tu. Video overview kan tadi saya dah keluarkan satu video overview. Sebelah sini. Okay, how Gemini learn to act. Besarkan. And then setiap satu outcome that tuan-puan dapatkan sini ya. Sekejap. Sekejap, boleh jadikan besar sikit. Okay, besarkan. And then let's play ya. So, we've all gotten pretty used to AI that can chat with us, right? You know, write an email, maybe even create some art. But the real cutting edge, well, it's moving way beyond just conversation. We're talking about an era where AI can actually start to do things. For real. Let's get into it. I mean, what if you could just ask an AI to turn on your smart lights and poof, it happens? Or what if you told it to beat a super complex strategy game and it just does it? Planning and executing every single move for hundreds of hours? This isn't some sci-fi movie plot anymore. This is a real capability that is fundamentally changing what AI can even be. And the folks pushing these boundaries? None other than Google DeepMind. Yeah, the same lab that gave us AlphaGo. They've been working on a whole new family of AI models, and these are designed from the ground up, specifically to interact with the world around us.
All right, so let's meet this new contender. We're talking about Google's Gemini, and honestly, its development has been happening at a completely breakneck pace. I mean, just look at this timeline. From its first announcement to the release of the super capable 2.5 Pro, the evolution has been absolutely staggering. We're not talking about small improvements over months. We're talking. Okey tuan-puan, okey begitulah jadinya kejadian video daripada Notebook LM daripada sumber-sumber yang kita telah serahkan kepada Notebook LM. Okey, dan apa nak kata, benda-benda ni adalah satu memang kagum lah. Kita boleh rasa kagum dengan capabilities Notebook LM ni. Okey, sebab kalau imagine kalau kita nak buat satu video dengan data-data yang kita ada tu pun kadang-kadang mungkin ambil masa dalam 2 hari ke 3 hari tu terpulanglah kepada kebolehan tuan-puan kan. Tapi dengan adanya Notebook LM, masukkan je sumber-sumber yang dah ada, lepas tu minta je Notebook LM buat video. Senang je dikeluarkan benda tu. Okey, macam tu je. Jadi tak ada masa, memang tak ada masa nak buat tu. Okay lah, ni adalah salah satu one of the, it's like with just a single click you will be able to get the outcome. Yeah, so you can download this video. And that's the best part, that you are able to download the video. Okay, so there it is. And let's go back to the studio. Okay, the last final one, kita ada reports. Okay, reports pun kita boleh create reports. Report tu bagaimana nak dalam format tu, tuan pun boleh je pilih format, create your own briefing doc. You want it to be in a study guide, blog post, anything. Okay, suggested format. And then every single tiles dia datang dengan kecuali create your own, dia datang dengan icon pencil tu, di mana tuan-puan boleh pilih bahasa dan juga boleh describe, tuan-puan boleh je masukkan insights how you want the report to be. Ya, kita bagi more prompts in order to give more instructions for the Notebook LM to prepare the report based on your requirements. Then generate. Okay, kita boleh generate the report. Okay. Okay, lepas tu then seterusnya dia akan ambil masa untuk generate report. Then tuan-tuan boleh je jumpa the format that you have asked for. Okay. And then I would like to show that basically if I have anybody from Ministry of Tourism kan, okay, saya pernah create juga. Actually we keep on doing for many ministries kan, ada je lah kita akan buat untuk ministries untuk MOTAC, we do for NARIM, yeah, and then so for example for the MOTAC we showcased, kita dapatkan seperti pekeliling, dapatkan pelan strategik, ya. Yeah. So I minta pelan strategi tu kita boleh je dapatkan. Okay, kalau yang ni kan Gemini, okay, tak apa. Sementara kita tunggu dia createkan report kan, saya akan tunjuk MOTAC ni. Sekejap, saya kena tukar my sharing ya tuan-tuan, sebab sekarang ni saya dah limitkan sharing kepada satu tab sahaja. Sebab nak keluarkan suara tu kan. Okay, sekejap saya kena stop. Saya share satu my window. So very easier to see other things as well. Sekejap ya. Stop presenting dulu ya. Window. Okay. So there we go. So tuan-puan, okay tadi kan, okay. Tadi I tengah tunjuk yang capabilities on Gemini kan. Okay, I ada create, saya pernah create untuk bila kami tengah buat training untuk MyGovUC users kita keluarkanlah satu demo for MOTAC. So I got some informations like annual report 2021, annual report 2022 kan. Let's say lah tuan-puan dapat arahan daripada pengarah ya. Boleh tak dia pergi dapatkan satu table comparison untuk annual report. Okay, of course. So just write please, tak payah please because every time you ask for please, every time you say a thank you, semua tu dia akan memakan more processes. Dia akan jadikan proses tu lebih guna more processes ya. Jadi ini adalah satu tips if you would like to prompt tak kisah Gemini ke ataupun minta Notebook LM ke,
it is advisable we don't have to use the please, we don't have to say good morning, you don't have to say thank you, because all this akan memakan processes lebih banyak daripada prompt-prompt yang biasa. Ini adalah satu tips ya tuan-puan. Bukannya maksud saya nak sopan sikit. I just want to be a friendly. Actually friendly is not doesn't mean that when you say thank you so much, it's not like that. It's just that memang akan makan processes tu lah, banyak sikit tu. So we would like to save energy also kan. Jadi kalau macam tu, we just direct to the questions. Okay, apakah provide a comparison between these two documents. Okay, annual report lah. Report 2021 and 2022. Include a table of comparison. Okay, let's see bagaimana dia bagi output ya. Okay, saya dah hancur yang informasi lain. I just kekalkan annual report 2021 dengan 2022 ya. Okay, let's see the sources. Let's see the outcome Okay, sementara menunggu tu, boleh je lah I pergi balik ke Gemini AI tadi tu. Kita tengok ada tak dia keluarkan reports tu. Ya betul, briefing. Yang ni lah, yang tadi tu. Ya, jadi dia keluarkan briefing report ni. Begitu pula. Tu dia report dalam bentuk briefing ya. Okay. Boleh je copy. Jadi tak rasa, bagus sangat ni. Kalau macam tu, copy content with formatting, boleh je masukkan dalam docs. Senang ke? Senang. It's easy as ABC. Ya. Masukkan ke sini. So there we go. Okay, there we go. That's it. Point. Okay, report yang saya dapatkan tu dari notebook LM tu kan. Tu dia. Dah masukkan kat sini dah. Senang je. Okay, there. Wow. It comes up with the executive summary dah. So good. Samalah apa-apa dokumen daripada kementerian tuan-puan, di mana ada keliling ke, dasar ke, kalau ada pengadaptasian AI ke, seperti itu, kita boleh je jadikan dia output yang seperti telah di all these services lah, ya kan? Okay, let's look at the comparison. Comparison untuk MOTAC tu, this comparison contrasts the focus, performance metrics, financial administration and major initiatives undertaken by the Ministry of Tourism, MOTAC, as detailed in its annual reports for 2021 to 2022. It's so good that it comes out with a comparison. And then bila saya beritahu dia, bagi comparison tu dalam bentuk table tu, dia siap bagi dalam bentuk table juga. So good. So kalau tuan-puan rasa benda ni tak memadai, kalau tak rasa tak cukup tu, you feel that you still would like to improvise it, okay, please go ahead. By all means, please go ahead and converse. You create a conversation with the notebook LM, ya, untuk dapatkan outcome yang tuan-puan rasa satisfied lah, sampai tuan-puan rasa puas hati dengan outcome-nya. Okay, so that is all that I have covered. I have covered all the apa yang sepatutnya kena cover hari ini dalam sesi webinar Notebook LM tu, semuanya saya dah cover hari ini. Okay, dan semua outcome pun tuan-puan dah lihat dengan at this moment. Okay, jadi if there is any questions, I can answer ya. Chat dah. Okay. Notebook is for research only. No, not really. I mean, okay, I start from the beginning of the question.
Start from the Encik Eng Koi Ching. Sorry ya kalau Cik, I'm not really sure if Encik ke atau Puan. Ada sijil ya, ada sijil. Encik Faris, is it possible to use the mind map to develop something like a blueprint to the application system and process? You can develop something like blueprint. Okay, if a blueprint, yes, definitely can, but you still need to provide more information. Okay, so yang ini adalah kan sumber-sumber ni kan, sumber-sumber yang kita dah bagi kepada Gemini LM ni adalah sumber-sumber yang tuan-puan dapatkan daripada ni kan, pihak tuan kan. Tuan masukkan dalam tu kan. Jadi memang kalau based on what you really wanted to have it, dia memang dah masuk dalam mind map tu lah. Jadi yang ni pun terpulang kepada tuan-puan juga, sebab walaupun output tu dikeluarkan oleh Notebook LM seperti apa when it comes to AI kan, kita always akan bagi tahu klien kita setiap output tu kita kena double check juga. Kita kena double check sebagai kan memang AI lah, artificial intelligence, memang machine intelligence, tapi walaupun ada machine intelligence but still human intelligence definitely will overshadow kan, sebab dekat mana pun human intelligence is very important in order to review the contents. Walaupun dah ada content, kita tak boleh secara membuta-tuli copy je lepas tu paste macam tu, tak boleh kan. Jadi kita kena review. Jadi tuan ni kalau terpulang kepada Encik Faris, kalau Encik Faris mind map yang dia dah keluarkan tu dalam tu, kalau tuan rasa okay, mind map ni memang betul-betul sangat bagus tu, boleh je jadikan blueprint untuk application system and process. Jadi yang tu memang I would say, I cannot say boleh terus, sama sekali I tak boleh cakap macam tu. Yang ni memang terpulang kepada pihak Faris untuk menentukan bahawa mind map tu boleh digunakan ataupun tidak. Ya. So saya berharap Encik Faris, saya berharap saya dah jawab soalan tuan ya. Okay, so next is Neil. Okay, thank you. Neil Dunstan. Katakanlah saya add in the sources dari let's say thesis paper ataupun journal, boleh tak saya extract the key points atau important notes from each topics in the thesis or journal? Ada tak specific tools untuk function tu tersebut? Okay, kalau tuan-puan kalau tuan okay tuan, kalau tuan dah tengok demo saya dari starting sampai yang akhir tu kan, saya rasa jawapan untuk soalan Encik ni dah terjawab. Betul, memang tool Notebook LM tu memang boleh extract key points ataupun important notes. Kita siap boleh bagi difference, kita boleh bagi, yang ini adalah kalau nak dapatkan important notes tu, tuan yang kena bagi prompt kepada Notebook LM. Jadikan dia sebagai satu kawan untuk tuan nak dapatkan informasi-informasi daripada journal ataupun thesis paper. Ya tuan? Okay, lepas tu tuan akan review, double check the contents. Contents tu boleh digunakan atau tidak. Kalau tuan rasa benda ni memang tak cukup, it's not really sufficient for me, then you make it conversational dengan Notebook LM tu, prompt lagi apa sampai tuan dapat jawapan yang tuan nak tu. Okay, kalau dah ada tu, then that's it, it's very good ready for you. So still I would say that this will be on your side, it will be on your end to be conversational with all your prompts dengan Notebook LM. Jadi saya berharap Encik Neil, jawapan saya ni dah jawab soalan tuan Neil. Okay. Lepas tu penaja tu tak ada tu apa untuk di podcast Okay. Podcast Notebook LM is for research only ke? Okay. Satu lagi. Okay, soalan yang sangat bagus yang puan ataupun Encik Eng Koi Ching kan. Bukan untuk research sahaja. Okay, saya akan tunjuk satu lagi ya tuan-puan. Untuk katakanlah tuan-puan ada student, ada anak-anak yang belajar di sekolah kan. Ada satu lagi, tuan-puan boleh je masukkan, katakanlah tuan-puan buka Notebook LM. Katakanlah ya Notebook LM kan. Anak nak belajar ni, kita nak mudahkan pembelajaran dia kan. Upload je sources. Okay, jadi I upload sources daripada Google Drive saya ya. Okay, saya dah siapkan dengan saya punya sumber. Kejap.
OneDrive. Tiga student kan. Sekiranya saya ada student sikit, tak ada kat sini. Google Workspace lah. My Drive. Lepas tu I pergi ke drive saya, ke LM. Lepas tu simpan untuk student. Masukkan je seperti kejap. Daripada masukkan ni, saya masukkan link. Saya masukkan link lagi senang. Sekejap ya. Sebab dekat sini ada dokumen. Okey, sebentar. Saya buka. Masukkan link lah. Contohnya lah. Contoh buku teks sains kan. Okay, buku teks sains. Yang ni hanya untuk government school I tunjuk untuk government school. Yang ni not only apply for government school, private school, international schools all applies. But now I'm showing a contoh lah kan for MOH kan. MOE. Okay. Jadi I masukkan, I keluarkan ni. I tak nak I tak keluarkan remove. And then I masukkan dalam add ni. Masukkan dalam link website. Ya, link website. Okay, one, insert. And then I masukkan lagi yang tu buku nota, buku teks. Ni ada lagi buku nota lagi. Semua dalam bentuk website. Latihan tu banyak-banyak tu. Okay. Okay. Lepas tu I insert gambar pula. Ya, insert gambar dalam upload lah. Dalam ni kan. Download. Semalam ada download ni. Tunggu sekejap ya tuan-tuan. Google Drive. Okay, tak apa, dia tak keluar. Sekejap. Dalam MOE ke? Yang ni untuk MOE. Okey, tak apa. Gambar tu tak keluar. Tak apa. Mungkin saya dah tersilap save dalam file lain. Okey, gambar pun boleh masuk. Okey. Jadi yang ni untuk student untuk student. Untuk student universiti boleh. Student budak-budak pun boleh. Budak-budak pun boleh. We can give kalau guna, kalau mami-mami ada daddy-daddy, mami-mami ni boleh je bagi ke anak-anak. Kalau tak ada pun student D5 belum ada lagi notebook LM. Okay, student D5 belum ada lagi. Tapi tuan-tuan boleh je bagi, kalau tak nak pakai notebook LM plus tu, tuan-tuan boleh je bagi tuan-tuan punya personal notebook LM. Dah cukup untuk anak-anak boleh pakai. Jadi masukkan je. Okay, what education materials are available 6th grade tu. Lepas tu boleh je minta lagi what are they, and then provide ataupun apa tuan-tuan. Kan dah bagikan buku teks semua tu kan? Dah bagi. Kejap ya, ada masalah ni. Ya, ataupun kita boleh akses ke? Kejap. Okey, apa? Kalau dengan buku teks tu, okey, dengan buku teks ni boleh je jadikan. Okay, boleh je jadikan dia terus ke flashcards pun boleh, quiz boleh, mind map boleh, semua tu boleh. Ya, jadi jadikan flashcard senang anak-anak untuk belajar, walaupun flashcard tu tak macam dia tak sangat interaktif, tak colourful pun, tapi dia still tetap akan bagi something yang boleh bawa manfaat kepada setiap individu. Ya, jadi yang itulah yang kalau bukan hanya untuk research sahaja, seperti apa soalan yang ditanya oleh Encik ke ataupun Koi ni, bukan hanya untuk research sahaja, santai-santai pun boleh je. Okey, tidak ada masalah. Yang ni bergantung kepada bergantung kepada bagaimana tuan-tuan nak guna notebook LM ni. Secara santai pun boleh, secara official pun boleh. Ya, okey, how is copyright to the produced materials? Okey, copyright tu kan tuan-tuan, kan the information that you gathered actually from the open what do you call it, from the
whatever you see, whatever you get from the internet is considered that it is available, easily accessible, right? So you can just get it from that. That means what do you call it? You are not taking from something which is confidential, okay? Okay, in terms of copyright, the produced materials, it only follows, it will not create anything which is outside from the copyright. It will only provide the information from what you have fed to the Notebook LM. Yeah, Encik Faris. Okay. Okay, and then it will be in the format of not touching anything to breach the copyright. Okay. And then Encik Samsul Safarin, untuk video overview yang dihasilkan dengan interactive option dan di-share, adakah viewer juga boleh initiate interactive session? Dan sekiranya boleh, adakah sesi interaktif ni juga dapat ditonton ke semua viewer? Okey, yang ini tuan-puan, kalau yang bahagian sharing tu, katakanlah yang ni kan, yang bahagian sharing tu, kalau owner tu share bentuk full notebook tu, okay, full notebook ya, kalau full notebook tu, viewers can check and view sources, boleh. Okay, full notebook boleh. Kalau chat only tu, dia macam dia cannot access sources ya, boleh preview sahaja. Kalau bentuk full notebook, maksudnya viewer yang dapat access tu boleh je interact, boleh buat semua access seperti mana owner telah buat. Ya. Ya tuan, saya dah okey. Lepas tu di manakah kita perlu tetapkan untuk peranan pengguna persona? Ya, betul. Okey, yang itulah sama juga dekat sharing juga. Okey, dekat sharing ni kan saya masukkan Farah ya. Masukkan Farah. Okey. Dekat sini tuan rasa tuan nak jadikan Farah sebagai editor je, maksudnya dia sama peranan dengan owner. Ya. Kalau viewer view sahaja. Lepas dah bagi, let's say lah, contohnya saya dah bagi Farah peranan editor. Ya. Lepas tu kita boleh je revoke access, kita recall the access. Bila tuan rasa okey, cukuplah untuk 1 minggu saya dah bagi ni access untuk Cik Farah ni. Okey, cukuplah, saya boleh je pergi ke share again, boleh revoke access and then send je. Okey, tuan. Ya tuan, yang tu je jawapan yang untuk soalan. Then is there any hallucination in Notebook LM? Okay, in term of hallucination tu, tuan-puan boleh ada. It can happen because it is using the underlying model of Gemini. Notebook LM is using the underlying model of Gemini. So when Gemini is able to hallucinate, Notebook is also able to hallucinate. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan hallucination in 2024, 2025 has improved a lot. Dulu tu hallucination tu dia memang merepek lah, dia punya jawapan tu memang dia merepek, tapi sekarang ni tuan-tuan boleh bandingkan jawapan sekarang ni dia macam lebih tepat, dia lebih efisien dan juga lebih berkesan. Okay, jadi kalau in term of hallucination tu, yang tu adalah dalam tangan kita. Kita nak cakap, itulah kita human review ya, kita kena review juga. Setiap satu output yang dia bagi tu, tuan-tuan kena tengok, apa ni, kita tanya satu, dia jawab satu tu. Yang itu kita yang akan tentukan jawapan tu betul ke, jawapan tu salah. Jadi memang ada hallucination tu, dia dah banyak sekarang, dah banyak improve. Okay, but there is sometime lah bila dia tu macam adalah kan, dia machine kan, it's a machine buat. So adalah masa-masa dia tu dia merajuk ke, masa-masa tu itulah, it needs some rest kan, macam tu. So still I would say that tuan yang kena review the content. Bila tuan rasa okay, this is something wrong, bagi je dia rehat, tanya dia balik lagi 10 minit ke 15 minit ke, macam tu lah. Yeah. Okay, is there any more questions that tuan-puan ada? Ada tak soalan? Sila tanyakan soalan, tuan-tuan. Okay. Encik Faris ada soalan Puan Tivaji, saya Faris. Okay, saya maybe nak soalan semula untuk penetapan peranan dan juga persona tu. Maksud saya,
dia kan kita ada tempat untuk kita set. Maksudnya kita sebagai as a research officer, I'm providing to my higher management ke ataupun kepada student, so the output tu akan berlainan. So kat mana kita nak set tu? Oh, yang tu tuan, yang ni kita tak set macam tu. Kita akan masukkan prompt tu dalam chat tu sekali. Dia tak ada peranan macam nak buat tetapan tu, bukan macam tu. Okey, maksudnya dalam prompt tu, okey, saya sebagai pegawai pegawai pentadbir ataupun pengarah, ya. Bagi je prompt tu, maksudnya kena ada masukkan prompt tu kena ada peranan, kan, peranan ataupun persona. Lepas tu masukkan konteks, masukkan task, lepas tu output dia dalam bentuk apa tuan. Semua tu masukkan dalam satu prompt sahaja. Seperti saya sebagai Datuk Bandar, saya nak cadangan, saya nak senaraikan cadangan untuk something like that lah, untuk nak memperbaiki infrastruktur, something like that. Lepas tu okey, janakan report dalam bentuk ataupun janakan content dalam bentuk executive summary. Itulah yang semua tu tuan akan tetapkan di sini. Untuk tetapkan peranan semua tu tidak ada dalam notebook LM. Kalau tetapan tu tuan pun boleh guna Gemini, tapi hari ni kita tak cover Gemini, ya. Kalau mungkin pada satu hari nanti saya akan buat satu webinar untuk Gemini tu, masa tu saya boleh bagi yang pasal how to make one peranan semua tu dalam Gemini Gems tu. Saya boleh tunjuk je, tapi yang tu dalam Gemini, ya. Tidak ada dalam notebook LM. Tapi kita pun tengah mengejar masa, ya tuan-puan. It's okay, Puan Devaji. Thank you so much for the response. Yang tu dalam Gemini. Gemini tu memang kita boleh buat tetapan peranan, nak siap bagi peranan untuk dia dan siap dengan persona. Yang ni di sebelah sini dekat Gems tu. Jadi yang ni akan cover pada sesi yang akan datang lah, khas untuk Gemini sahaja. Ya. Okay, yang tu je. Any more questions tuan-tuan? Okay, ada borang kehadiran. Okay, sila feedback, feedback form, sila bagi feedback form tu. Dan attendance. Okay, itu sekian, terima kasih daripada saya. Okay, saya berharap sesi hari ini menjadi manfaat dan memberi impact yang amat positif kepada tuan-tuan. Sekian, terima kasih.